bogel kat sini nanti. Kakak macam mana nak buat lesen motor? Buat lesen motor ada IC, Ada? ada helmet. Ada? Nak tengok IC ke? Tak apa. So kamu nak buat lesen motor saja? Berapa kalau lesen motor? Aku respect. 1,500 saja. Kalau dengan kereta berapa? Lebih mahal daripada 1,500. Berapa kak? Jawapan dia lebih mahal daripada 1,500. Berapa kak? Jawapan dia lebih mahal daripada 1,500. Berapa kak? Allah Akbar. Restu. Restu. Astagfirullahalazim. Pekat kak. Benda sampai sini. Kamu kira matematik. Okey, Okey. untuk ujian teori RM500. Okey. Okey. Untuk ujian motosikal 1,000. Untuk ujian Okey. kereta 1,750. Untuk total semua berapa? Okey balik. Bye-bye. Buat ke? Nak buat. Kak ni saya nak buat lesen bukan nak belajar matematik. Saya suruh kamu kira dulu. Tapi saya nak belajar lesen. Saya tak nak belajar matematik. Tak, saya suruh kamu kira dulu. Tak nak. Tak nak. Tak Aduh, nak. ada yang bogel kat sini nanti. Tu Saya nak kamu kira dulu 500 Ah. tambah 1,000 tambah 1,000. Kak lah handphone kau, kat handphone kau ada kalkulator. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Bagilah dulu, tahu jangan berapa. Nanti sampai mampus kamu tak dapat Akak- lesen nanti. Akak dah buka dah tu kan. Kira je lah lalang. Cepatlah Ada saya kak. ambil kertas je. Tadi lain. Ni daripada tadi. Kucing saya tepi ni jadi saksi tahu tak? Kau tanya dia. Dia kata. Tadi dia pegang tablet. Yelah saya ni kira lah. Berapa tadi kak? Sabar slow tau. Slow. Okey berapa? 500 tambah 1,000. Slow lah. Slow. 500 tambah 500 tambah 1,000 tambah 1,750. tak ada kira